Tu ada kamu tu kawe. Alhamdulillah, macam biasa. Kita sering disajikan dengan cuaca dan pemandangan yang amat cantik. Kita Alhamdulillah, ini dia jambatan sementara yang dibina oleh orang kampung. Berbekalkan pokok kayu, batang kayu dan juga buluh-buluh yang diikat seperti rakit. Kita harapkan titi atau jambatan ini bertahanlah sehingga adanya gerak kerja oleh pihak yang berkenaan untuk membina jambatan baru. Ini cantik pemandangan ini. Dia tak pergi rumah kan dia pergi kan? Oh, kalau dia ganti tak apa, kalau tak ganti Dia jauh dari kerja, dalam. Oh, dalam ni? Kedai. Tu tapi tu banyak kosong. Itu apa? Itu Bolam. Bolam. Kolam? Ha. Kolam. Oh, ada kolam situ? Betul. Kolam apa? Bukan tempat hulu sungai. Oh. Dia nak pergi mana rumah? Ini latar jauh. Jauh sikit lah. Sebab ini sungai budak bermain sungai. Oh, Sungai. kata dia nak betul boleh lalu kereta tu ni. Bajet nak. Bajet nak beraya. Nak ajak keluar. Tak. Dia ukur dah. Main ukur. Dia ukur lah. Memang dia bawa kamera kau kita gitu. Maksudnya tengok sini pun lihat. Kamu ni Bali batu dia. mana? Tu batu. Ada besi. Nak tanda nak. Itu sampai mana? Sampai mana? Oh, mana? Dari mana sini ke sana? Tapi Ada sana tak itu ke sana? sampai ke rumah ni tak ada rumah dah. Ada tu. Bagi tak apa dah. Tadi ni di mana-mana. Oh dia betul. Tak dah. Ini lah. Apa dah sana tak ada dah. Tak ada. Rumah ni. Oh. Oh dah. Sikit. Tak sekali sikit. Sungai lah kan. Tengah pun nak buat ke jawatan dah ni. Budak main sungai. Tasik lu tak mandi. Jauh kan. Dia jauh langsung. Tak apa lah. Patah kaki cuba dekat dengan Prabu. Suruh kata kita. Sebab kita jauh. Oh, kena main tu. Prabu kata. Jom kita gerak. Selamat Hari Raya semua. Maaf zahir batin. Terima kasih kerana doa anda kami selamat sehingga kali ini. Doakan kami akan berterusan bersama. Amin. Untuk keberkatan. Ya, Okay, alhamdulillah. baik. Selamat Hari Raya. Ya. Aduh. Member ada salah jalan masuk parit. Ada menanya ni.
Dah ju. Nak akak. Ini jalan senang. Tapi member pilih jalan ni. Sana dia ingat kau bawa jalan. Kau ni ju. Kau ni. Akak kau ni ju. Kau tinggi kau ni ya. Tarik bangun ke belakang. Member ingat ada jalan lain. Rupanya orang gali parit supaya air tu lalu ke situ. Dia gali parit sana supaya air mengalir ke sini. Member masuk celah ni dalam selot tu. Memang mendapat lah. Okay, terima kasih. Hebat dia mu. Kala je. Ni biar dia pergi aku berbalik ke. Saya sangat kecewa dengan permainan saya. Permainan hari ini. Okey. Dah, jom.